Jalan Kimanis Perjalanan Tanpa Penghujung oleh Data Bridge. Aku tidak sepatutnya berada di sini. Jalan Kimanis Keningau di Sabah bukan sekadar laluan berbukit yang biasa. Ia curam, sunyi dan penuh dengan cerita yang diwarisi turun-temurun. Pemandu tegar tahu pantang larangnya. Jangan berhenti, jangan menoleh dan jangan tumpangkan sesiapa. Aku tak percaya semua tu. Sehinggalah malam tu. Jam menunjukkan pukul 12.15 tengah malam. Jalan lain iaitu Jalan Tambunan runtuh memaksa aku mengikut cerun Kimanis yang dilitupi kabus tebal. Jarak penglihatan pun terhad. Selekoh tajam dan tebing curam di kiri kanan membuatkan suasana terasa menghimpit. Tiba-tiba, susuk tubuh muncul dalam samar kabus. Seorang lelaki tua berbaju lusuh berdiri kaku di bahu jalan. Matanya redup tapi tajam merenung ke arah aku. Aku spontan menekan brek. Tapi apabila aku menjeling cermin sisi untuk memastikan kedudukannya, dia sudah hilang. Bulu rumahku meremang. Bagaimana dia boleh hilang dalam sekelip mata? Aku menelan air liur dan memandang ke hadapan semula. Jantung aku berdegup kencang. Lelaki tua tu kini berdiri betul-betul di tengah jalan, hanya beberapa meter di depan bonet kereta. Aku mula panik. Aku tekan pedal minyak, memula steering, mengelak dia dan memecut pergi. Semasa kereta melintasi lelaki itu, aku sempat menjeling. Mulutnya bergerak perlahan, membisikkan sesuatu yang tidak kedengaran. Namun aku tahu ia bukan petanda baik. Keesokan harinya, rasa ingin tahu mendesak aku bertanya kepada orang tempatan di sebuah kedai kopi di Kimanis. Seorang pakcik tua hanya tersenyum tawar mendengar cerita aku. Katanya, "Kau bertuah. Dia tak ikut kau balik," katanya perlahan. Aku tanya, siapa dia? Wajah pakcik itu berubah serius. Sebelum berkata, "Orang lama panggil dia penjaga bukit ni. Roh lama yang mencari pengganti. Kalau kau nampak dia 2 kali dalam satu malam, itu tanda kau ada di dalam senarai dia." Darah aku berderau. Aku tanya, "Apa maksud pakcik?" Kata pakcik itu lagi, "Dulu kawasan ni hutan tebal. Dia menunggu di sini sebelum jalan tar ni wujud lagi. Ingat pesan aku, jangan pandang cermin belakang 3 kali sebelum kau sampai destinasi. Jangan berhenti dan jangan sesekali ulang laluan yang sama malam ni." Aku segera menghabiskan kopi, cuba mentertawakan amaran tu sebagai dongeng orang tua. Namun, sebaik sahaja aku masuk ke kenderaan, aku terpaku. Di cermin sisi, terdapat kesan tapak tangan basah seolah-olah baru sahaja ditekap. Tanpa berlengah, aku masuk, kunci pintu dan memecut, membelah kegelapan. Aku tak menoleh lagi. Tetapi selepas hampir sejam memandu, sesuatu yang aneh berlaku. Aku nampak batu besar yang sama di bahu jalan. Selepas lekoh tu, pokok tumbang yang sama. Aku mula sesak nafas. Aku sudah memandu, tapi kenapa masih di cerun yang sama? Jalan bukit ni seolah-olah tidak berpenghujung, memerangkap aku dalam putaran yang mustahil. Jam menunjukkan pukul 1.45 pagi. Kabus di luar semakin pekat menelan cahaya lampu kereta aku. Dan di situ dia berdiri sekali lagi. Lelaki tua berbaju lusuh. Misteri Bukit Larut, Rahsia Hitam di Puncak Kabus oleh Antipropa. Bukit Larut atau dahulunya Maxwell Hill bukan sekadar stesen bukit tertua di Malaysia. Di sebalik kabus tebal yang menyelimuti puncak sejak tahun 1884, ia menyimpan sejarah hitam. Bagi penduduk Taiping, bukit ini bukan sahaja dingin kerana cuaca, tetapi dingin kerana mereka yang masih ada di situ. Kisah ini berlaku apabila sekumpulan rakan memulakan pendakian di bukit ni. Hari sudah lewat petang apabila Halim, Farid dan Zafir memulakan pendakian. Misi mereka mudah, memburu matahari terbit dan bermalam di sebuah banglo kolonial lama yang dikatakan keras.
Kata Halim, zaman Jepun dulu, askar guna tempat ni buat kerja. Katanya sambil melilau memandang pokok-pokok besar yang menaungi jalan sempit tu. Halim kata lagi, tempat pancung, tempat seksa. Zafir mendengus, "Hei kau ni, jangan nak buat hal, kita nak enjoy, bukan cari hantu." Sementara Halim tergelak. Beberapa minit berjalan, akhirnya banglo yang mereka cari itu muncul di sebalik kabus. Walaupun itu yang diorang cari, tapi mereka terkaku bila berada di depan banglo tu. Bangunan tu berdiri kaku, dindingnya kusam dimakan lumut dan tingkapnya melopong seperti mata yang kosong. Angin bukit bertiup, membawa bau hapak dan bisikan halus, seolah-olah ketibaan mereka memang dinantikan. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam banglo, duduk di ruang tamu dan berborak untuk menghilangkan rasa takut. Semasa mereka sedang rancak berbual, tiba-tiba Zafir mengangkat tangan. Katanya, "Senyap kejap, korang dengar tak tu? Bunyi itu datang dari luar." Bunyi but tentera yang berat menghentak jalan seperti sedang berkawat. Iramanya teratur, semakin lama semakin hampir. Farid berbisik, "Mungkin ranger ronda kot." Tiba-tiba bunyi itu berhenti tepat di hadapan banglo. Mereka memberanikan diri mengintai dari celah tingkap. Di bawah samar bulan berdiri satu kelibat. Seorang lelaki berpakaian seragam tentera Jepun lusuh. Dia tidak bergerak, hanya berdiri kaku memandang tepat ke arah mereka. Wajahnya hancur sebelah, namun matanya yang lompong tajam merenung ke dalam banglo. Kemudian kelibat itu mula melangkah naik ke beranda. Bunyi pintu utama diketuk bagai nak pecah. Halim dengan nafas tersekat merentap pintu terbuka, tapi kosong. Tiada sesiapa di luar, hanya kabus malam yang menderu masuk. Kata Zafir, "Kita kena belah sekarang." Wajah dia waktu tu pucat lesi. Belum sempat mereka mencapai beg, satu jeritan panjang memecah kesunyian malam. Jeritan itu bukan jeritan biasa. Ia raungan kesakitan yang amat dahsyat, seolah-olah nyawa sedang direntap dari badan secara paksa. Di saat itu juga, Farid merasa bahunya dicengkam kuat, sejuk dan keras. Dia menoleh perlahan-lahan. Di belakang dia berdiri seorang wanita. Wajahnya berlumuran darah segar dan sedang tersenyum lebar dengan mata yang terbeliak luas. Mereka bertiga meluru keluar, tidak lagi memikirkan barang-barang. Namun pelarian mereka tidak mudah. Bayang-bayang hitam mula muncul dari segenap penjuru hutan. Telinga mereka disapa dengan suara-suara. Ada yang memekik, ada yang menjerit, seolah-olah bukit itu hidup semula, memainkan rakaman penyeksaan zaman perang yang pernah berlaku di situ. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah-olah ada tangan gaib yang cuba untuk menarik kaki mereka, mahu menjadikan mereka sebahagian daripada sejarah banglo tu. Dengan nafas yang hampir terputus, mereka akhirnya sampai ke jalan utama di kaki bukit. Mereka menoleh ke belakang buat kali terakhir. Banglo tu gelap gelita, tenggelam sepenuhnya dalam kabus pekat, sepi, seperti tiada apa yang berlaku. Keesokan paginya, apabila mereka bertanya kepada penduduk tempatan tentang banglo tu, pakcik tu memandang mereka dengan wajah pelik. Katanya, banglo yang kamu cakap tu memang tapak dia ada, tapi bangunan tu dah runtuh lebih 30 tahun lalu. Hutan dah tebal di situ." Halim, Farid dan Zafir saling berpandangan. Bulu roma meremang. Kalau banglo tu sudah tiada, di mana mereka berteduh malam tadi? Bukit Larut tidak pernah melupakan mangsanya. Sehingga hari ini, kisah bunyi askar berkawat dan kelibat wanita menangis masih menjadi buah mulut penduduk tempatan. Ia bukan sekadar cerita kedai kopi. Ia adalah satu amaran. Jika anda mendaki ke sana dan terdengar nama dipanggil dari celah kabus, teruskan berjalan. Jangan menoleh ke belakang, kerana di Bukit Larut, masa lalu sentiasa memerhati. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi, siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang.
Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni, walhal tempat ni memang sudah ada penjaga. Kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif. Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.